Pedihnya semalam masih ku terasa, luka yang berdarah mengalir kesakitan. Oi, sedapnya suara. Meremah bulu rumah aku. Show dalam bilik, show dalam bilik, show dalam bilik. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam show dalam bilik. Yes. Untuk episod yang kedua dengan set yang baru. Oh, lama. Bersama saya Atta dan Ash. Yes. Okey. Sebelum kita nak memperkenalkan kita punya guest pada hari ini, beliau merupakan seorang individu yang hebat lah. Saya memang idolize daripada kecil lagi. Lagu-lagu dia memang kalau saya heartbroken saya akan dengar. Lagu karaoke orang selalu nyanyi lah. Oi, tu confirm. Lagu tu memang lagu wajib lah. Tapi sebelum tu, kita nak bagi tahu kat korang, jangan lupa untuk subscribe YouTube Obbola Official. Banyak lagi selebriti-selebriti influencer yang kami telah menemubual buat podcast sekali. Dan kalau korang tengok, boleh tengok dekat situ lah. Betul. Jangan lupa tekan subscribe. Dan sebelum kita nak memperkenalkan guest kita pada kali ini, Atta nak nyanyikan sikit. Sebab guest kita merupakan seorang penyanyi. Dah berpuluh-puluh tahun dalam industri hiburan. Nyanyi sikit. Dia penyanyi tapi saya bukan. Yelah, tak apalah, kita sikit. Allahu Akbar. Gegar, takkan gegar. Janganlah macam tu. Tadi nyanyi okey je. Apa lagu dia? Okey, saya nyanyi sikit. Okay. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahawa semua ini hanya Tak payah. Sudah. Sesa aku dengar. Okey, kita ingin menyebut Dayang Nur Faiza. Terima kasih. Hai, Sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, Dayang. Biasalah. Macam mana nyanyian dia tadi? boleh pergi jauh lah. Jauh dari mic. InsyaAllah. InsyaAllah saya setuju. InsyaAllah dia setuju. InsyaAllah Dayang Tapi setuju. dah faham bila you di apa, you put in the spot macam jadi nervous. Tapi melodi dia betul lah. betul. Dia Saya termasuk ke okay lah. Lebih kurang lah, lebih kurang Jangan lah. teruskan, nanti lain pula. Tapi Dayang nampak gantangan ni ketar ni. Saya pun sekarang tengah ketar juga ke? ni. Aduh, tak apa. Tapi yang nampak dia je lah. Okey. Kita. Okey. Dayang, kita nak Ya. tanya lah. Dayang, macam mana Dayang menjadi seorang penyanyi? Daripada zaman kecil memang aim nak jadi penyanyi ke macam mana? Betul. Senang je. Betul. Memang Dayang masuk pertandingan nyanyian. Dayang masuk ke menyanyi. Tapi macam kita tak realise sendiri kan, macam until orang cakap macam boleh nyanyi ni, boleh nyanyi. Iya ke? Macam tu. Dan dia suka menyanyi dekat rumah, dalam bilik. Sebab dia memang dekat rumah je. Sekolah, balik rumah. Tak banyak. Malulah tak berkawan sangat. Sampai Dayang suka menyanyi kat rumah. Sampai jiran Dayang dengar kan. Bila dia dengar, dia yang sebenarnya masukkan arwah Mak Kiah ni. Dia yang masukkan nama Dayang dalam pertandingan nyanyian yang pertama Dayang, umur Dayang 12 tahun. So dari situ Dayang tahu macam memang Dayang suka nyanyi. Okey. Macam mana pertandingan tu? Menang ke tak? Tak menang. Tak menang, okey. Tapi Aha. atas stage kecil tu lah, macam platform tu kan. Dayang cakap kat dia, Dayang, Dayang nak jadi penyanyi dan tak tahu macam mana. I'll be a singer, itu je. So dari situ baru Dayang Mula segalanya lah. agak lambat sebenarnya Dayang umur 12 tahun untuk Dayang pergi ke pertandingan nyanyian Dayang yang kedua. Pun beberapa tahun baru Dayang berani. Sebab keluarga Dayang bukanlah jenis macam cari pertandingan itu. Dayang tak. Dia kena macam kalau nak kita follow, kalau tak it's okay macam tu. Tak ada paksaan. Tapi keluarga Dayang memang suka muzik lah. Suka mendengar muzik. Tapi Dayang tak suka karaoke lah. Tak suka karaoke? Tak suka. Memang Mungkin sebab kita orang pergi karaoke sebab suara tak sedap. Sebab Suara kita dia bayar nyanyi kat rumah. Itulah dia. kalau karaoke Dayang senyap. Nyanyi macam tu. Tapi sebenarnya suara bukan main tak sedap lah. nanti kan kalau karaoke tu. Taklah, memang dia tak suka karaoke. Kalau tengok orang karaoke pun macam go ahead macam tu. Sampai sekarang? Ya, dari dulu sampai sekarang. Tak nak nyanyi kena bayar. Taklah. Tak ada lagi geram. So, dalam family Dayang ada yang menyanyi ke? Sebelum Dayang sebenarnya abang Dayang. Yang Dayang ada duet Rindu Bayangan tu.
dia sebenarnya yang first join singing competition. Memang dia suka menyanyi. Lepas tu tak tahu macam mana tiba-tiba Dayang pula yang nak masuk. Bukanlah dia macam Arwah Mak Kia tadi yang masukkan nama dalam pertandingan. And biasalah masa umur tu kita ditipu lah macam apa tu, sorry dalam bercakap memang Tak apa. saya bercakap kelemahan saya, okey? So dia kena macam fikir apa nak cakap ni. Kalau menyanyi insya-Allah okey. So dia yang letakkan nama. Lepas tu masa dia ingat lagi tak boleh keluar balik ni kalau tak polis tangkap. Sebab masa tu kita kan mudah diperdaya. So Dayan jenis yang senang macam okey ikut je, walaupun dia ingat lagi dia nyanyi straight. Kalau tutup mata dia ingat lagi pakai baju, I don't know baju siapa, colourful, rambut cantik macam satu, nyanyi dua lagu, Bahtera Merdeka dan juga lagu Kembalilah Kasih kepada lagu tu. Mesti tak tahu kan? Muka dia macam bila je macam. Jangan buat tahu. Tahu. Tahu Macam, saya pun janji juga. Kita sama sebaya. Itu sebaya tak jauh. So masa tu at that moment atas stage kecil tu Dayang macam saya nak jadi penyanyi. Itu je. Lepas tu Alhamdulillah dipermudahkan. Alhamdulillah sampailah sekarang ni. Alhamdulillah. Dan bersyukur sangat-sangat. Okey, masa zaman dulu lah kan, Dayang idolizekan siapa? Penyanyi Malaysia Kita masa tu biasalah kita ikut apa yang keluarga kita dengar. My aunties ada yang dengar macam siapa? Datuk Sheila Majid. Okey. Lepas tu Dan sendiri bila bertanding Datuk Siti Nurhaliza. Siapa lagi? Itu yang Zain Azin. So masa tu lagu-lagu yang macam kita macam ikut Abang Dayang pula dengar banyak macam alternatif masa tu, grunge. So dia bercampur-campur lah. And my dad pula dengar macam ada country sikit, ada lagu-lagu lama sikit. So dia mix ikut apa yang Betul, yang diorang dengar lah. yes, and apa yang CD yang lepas tu kan ada CD. So apa yang diorang macam senang access to me. Macam tu. Tapi dalam banyak genre tu, genre mana yang paling tertarik sekali? Ballad lah. Yang dia rasa Dayang boleh nyanyi, ikut sekali, sing along. Lagu favourite masa kecil dulu? Alamak. Kalau masa pertandingan mesti nyanyi lagu ni. Dayang selalu lagu lain daripada orang lain. Okey. Lagu apa Kalau macam saya dulu lagu Backstreet Boys. Oh, dia dengar juga tapi dia dengar tapi tak boleh lah nak nyanyikan sebab lagu tu lagu band kan. So alamak, tak ingat lah. Lama sangat kita throwback ni kan. Lama sangat dan kena. Itulah tu. Aduh, salah pula soalannya. Sekejap lah. Lagu siapa Lagu lokal ke atau orang putih? Kalau last pertandingan Dayang, lagu Whitney Houston lah. Memang dia banyak dengar lagu Whitney Houston, lagu Mariah Carey kan. And sepanjang Dayang membesar pun Dayang dengar banyak lagu macam Alicia Keys, Barry McKnight masa tu. Semua lagu susah-susah tu. Kita nyanyi terkucil rasanya. For me masa tu just nak nyanyi je. So tak terfikir. Kadang-kadang kalau lagu Jerat Percintaan. Oh, Jerat Percintaan. Favourite semua rakyat Malaysia. Jerat Percintaan. Itu lagu pertandingan yang saya pilih. Okey. Jerat Percintaan. Lagu apa lagi ya? Setakat ni itu yang Dayang ingat. Dayang, kalau kami nak request Dayang nyanyi sikit lagu Jerat Percintaan boleh tak? Alamak. Lagu Dayang sebut Yang ni kalau sebut memang kena minta. Itulah. Jerat Percintaan. Dayang tengah mengingat ni lama tu. Ingat lirik? Lagu alamak. Lagu Siti? Ya, dalam persimpangan ini kita terperangkap sudah dalam jerat percintaan. Macam tu lah. Okey. Kita dah dengar sikit tu, dah kira betul lah tu. Kan you rasa tu. Sama lah, nervous kan? Nervous.
Bebas. Lagu sendiri pun boleh lupa. Tapi tak apalah, ingatlah juga tu. Sikit lah. Tapi memang kelemahan Dayang bila ditanya on the spot. Tahu lah, kita spontan je lah. Boleh. Okey, Dayang dah berpuluh-puluh tahun dekat dalam industri hiburan ni. Macam mana Dayang kekal relevan? Masih kalau cakap pasal penyanyian je, Dayang antara orang yang bercakap antara yang terbaik. Macam mana kekal relevan dalam industri hiburan? Dayang sebenarnya bersyukur sangat-sangat di mana Dayang berada sekarang dalam industri muzik, sebab Dayang ingat lagi bila first single Dayang keluar, Dayang cakap, Dayang tak nak jadi penyanyi yang keluar dengan satu album ataupun satu single sahaja. So Alhamdulillah, saya keluar dengan beberapa album. Saya cuba sebab dah rasa kita kena sentiasa explore diri sendiri, tengok apa lagi yang peminat-peminat belum tengok, belum tahu pasal Dayang. Belajar dengan new generations, apa yang diorang nak dengar kan, fans baru. Sebab Dayang ada dua phase. Ada phase Hakikat Cinta first album, second phase adalah Di Pintu Syurga. So benda tu macam lain-lain peringkat peminat macam tu kan, lain-lain phase. So ada yang kenal Dayang dari Hakikat Cinta ataupun Seandainya Masih Ada Cinta, ada yang kenal Dayang daripada Di Pintu Syurga. So benda tu Dayang, kita kena sentiasa kena evolve lah. Betul. Kena fikir, kena explore diri Dayang sendiri juga sebagai seorang penyanyi. And jangan stop learning. Dan sentiasa je ada benda baru yang kita boleh belajar. Betul, setuju. Dari generasi baru, dari generasi lama, tengah-tengah. Anything boleh. Sebab generation makin lama makin bertukar, era pun bertukar, zaman pun bertukar kan. Betul. So yang kita nak kekal relevan, kita pun kena follow lah that flow Kena kan. follow, kena macam, tapi apa yang bersesuaian dengan Dayang. Tak adalah sampai Dayang nak follow sampai Dayang hilang diri Dayang. So kita follow, belajar benda baru, at the same time yang tak menghilangkan diri Dayang. Macam tu. Dia still macam, still Dayang Nurfaiza, tapi in a new way ke, something different ke sikit, kita tweak sikit apa yang pendengar baru dia nak dengar. And always macam kita cuba gain new fans juga. Betul. Mungkin followers Dayang memang daripada millennials, tapi takkan sampai bila-bila nak millennials kan, mesti kita ada nak yang capture. yang cakap ada ke anak, so macam okey lah, I'm lakin. Dia turun generasi ke generasi. Betul. Tapi lagu-lagu Dayang sebenarnya tak lapuk pun. Betul. Dia zaman, sebab rasanya zaman-zaman saya pun dengar juga lagu-lagu Dayang. Zaman-zaman Gen Z. Lagu tadi tu yang Dia itu juga. Dia face tu. dia face tu. Gen Z. Saya memang dengar bahagian tu. Okay, Kalau yang thank you lama-lama so tu much. dengar tapi kurang. Tak apa, as long as Dengar support. Okay Dayang, dalam banyak lagu apa yang Dayang rasa paling terbaik Dayang pernah keluarkan atau nyanyikan? susah sebab bagi Dayang setiap lagu ada keistimewaan dia tersendiri. Tapi lagu yang macam selalu meninggalkan kesan kat Dayang adalah my first single, of course. First single Hakikat Cinta, lagu yang ditulis oleh arwah Adnan Abu Hassan. Lagu tu sebab dia merupakan Dayang punya langkah pertama dalam industri muzik. Betul. So dia sentiasa macam, walaupun ada yang tak tahu yang tu first single Dayang dari first album, ada yang tahu daripada Saat Nasa Cinta dari second album Dayang, tapi lagu tu yang membuka jalan kepada Dayang dalam industri muzik. So lagu tu sentiasa kalau orang tanya, nak kata favourite susah sebab every song ada reason why Dayang pilih. Tapi lagu tu dia macam every time orang tanya, which is your favourite song, susah. But every time kalau tanya, Hakikat Cinta, sebab that's the first song, first single, first album. Faham. Sebab apa? Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Producer minta. Kejap. Alamak, macam dia cakap bila disuruh ni. Disuruh tu okay. Hakikat Cinta. Dalam kepada Dayang, dalam Percintaan. Dia nak percintaan lagi. Sekejap, percintaan. Yes, Dayang start kat situ. Okay, producer nyanyikan sikit. Yang mana? Pedihnya semalam masih ku terasa
luka yang berdarah mengalir kesakitan. Oi, sedapnya suara. Meremang janganlah. lagu. Tak ready tau. Tak ready. Okey. Producer, jangan minta request saya. Nak bagi tahu orang awal dulu. Saya boleh brief dulu. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Terkejut sangat. Saya pun terkejut tadi. Saya pun Producer terkejut. minta. Okey, Dayang dah lama dalam industri hiburan ni kan. Apa titik terendah Dayang selama menjadi seorang penyanyi ni? Ada tak benda-benda yang Dayang sampai sekarang masih ingat yang membuatkan Dayang down ke apa ke? Dayang sebenarnya tak suka bila cakap titik terendah ataupun tak best ke ataupun macam tak nak ke. Bagi Dayang semua tu there's a reason why terjadi. So Dayang anggap semua tu dia bukan titik terendah tapi Phase of life lah. phase of life and the process of learning for myself, for me as a singer, as a human being. Sebab kita benda-benda tu yang menjadikan diri Dayang hari ni. So Dayang tak nak fikir macam benda tu kalau tak terjadi, no, tak nak. Sebab bagi Dayang benda tu kalau dia terjadi ada reason why di sebaliknya. Kalau orang komen dekat Instagram ke apa ke, memang Dayang jenis yang melayan ke atau baca ke? Memang tak Tengok lah. Tapi tipulah kalau Dayang tak baca. Benda tu of course as a human being kita akan terasa. Tapi Dayang kena belajar untuk mengatasi dia lah. Of course Dayang rasa sedih kadang-kadang. Tapi benda-benda tu menguatkan Dayang. Betul lah tu. Nak jadi seorang selebriti memang susah. Memang kena kuat lah. Sebab Dayang punya Instagram dah berapa? 709 followers. So saya pun tak 709,000 tu lah. Beratus ribu tu lah yang tengok Dayang tu kan. Saya yang follower ni pun orang dah bercakap pun saya dah rasa kecil hati. Macam mana? Kan? Kalau setiap satu komen kita nak terasa penat. Benar. Yelah. Kita just go on with life je lah. Jadi, betul. Sebab kita nak puaskan hati semua orang, susah. Sangat-sangat susah. Kan? Betul, susah. Sangat susah. Sangat-sangat susah. So, kita baca dan let go je lah. Kita tahu diri kita sebenarnya kan. So Dayang dalam industri dah lebih 20 tahun kan. Lebih lah sebenarnya kan. So ada tak macam ada satu tahap yang Dayang macam dah lah kan, tak nak menyanyi dah, syukur lah, ada tak? Saya sebenarnya bersyukur tak ada lagi perasaan tu. Sebab singing bagi Dayang menyanyi ni adalah selain daripada rezeki Dayang. Dayang diberi anugerah ini dan rasa yang tak semua orang ada. Betul. Dayang I'm lucky enough to be here to use my talent untuk hidup Dayang. Even personal or sebagai kerjaya. So dua-dua tu Dayang rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah setakat ni Dayang tak pernah terasa nak berhenti. Bagi Dayang, selagi orang nak dengar Dayang, itu rezeki. Okey, Dayang, last soalan sebelum kita habiskan blog kita pada yang first one ni. Setengah artis kan, dia nak jadi pelakon. Kira nak buat bos. Kenapa Dayang tak go for that? Saya berlakon tak reti. Memang Dayang tak pernah terfikir untuk berlakon. Dan Dayang bersyukur saya seorang penyanyi bukan pelakon. Tapi mesti pernah dapat offer kan? Mesti pernah dapat offer. Ada, tapi bagi Dayang, no, Dayang bukan pelakon. Jadi pelakon lagi susah sebab you nak main emotion lah. Emotion. Kita at least menyanyi sing and go. Emosi kita atas pentas saja. Nak maintain. Tak boleh. Nak kena tunggu dekat set sampai berhari-hari. Nak tunggu berjam-jam. Saya hormatlah dengan setiap pelakon yang yang sanggup buat macam tu lah. Yang memang sanggup. It's not an easy job. Sebab masing-masing profession masing-masing ada challenge dia tersendiri. Macam penyanyi mestilah ada challenge dia sendiri kan. Semua kan. Okey Dayang, kita dah habis untuk blog yang pertama ni, tapi kita nak main sedikit game. Teka lirik. Saya game ni memang lama. Teka lirik. Okey. Aku baca yang first dulu. Aku baca yang first. Lirik sendiri pun dah salah macam mana? Tak apa, kalau Dayang tak tahu kita boleh bagi hint. Okey. Lirik yang pertama. Ingin aku terbang tinggi, teruskan mencari, ku terlupa untuk menutup mata. Hint. Ini antara yang bertanding dalam anugerah juara lagu. Start dengan apa? Nama. Okey. Dia bukan orang Semenanjung. Okey. Dia orang Semenanjung. Wanita. Wanita.
Mesti dapat punya Kawan-kawan juga ni rasanya. rival lah kot, rival lah. Nak saya bacakan lagi sekali? Dia dengar macam familiar. Apa tadi? Okey, saya baca lagi sekali ya. Ingin aku terbang tinggi, teruskan mencari. Ku terlupa untuk Ingin aku terbang tinggi tu macam familiar sangat. menutup mata. Lagu ni famous sangat. Pernah menang kan? Yang ni menang kan? Anugerah juara lagu. Tak ingat. Oh bukan dia tak menang kot rasanya. Tapi finalist anugerah juara lagu pernah. Lagu ni. Melodi dia? Oh yang tu kita tak boleh beritahu. Tapi saya bagi lagi. Okay, tadi Atta bagi him kawan semenanjung. Seorang wanita. Dia start dengan M. M? Dia Misha, Marsha. Masya. Okey. Itu penyanyinya. Ingin Tapi aku terbang. tajuk? Okey. Alamak. Tajuk? Tajuk satu saya perkataan je. teruk. Very universal. C. Start dengan C. Cinta. Nampak? Yang bisi pula. Sebab dia teruk dengan tajuk. Okey. Patutlah ingin Nak minta aku Dayan terbang nyanyikan tinggi sikit tu. lagu ni boleh tak? Tapi ikut yang ni je. Lirik yang ni saja. Boleh tak? Tahu tak? Dah dia punya ingin aku. Betul ke ni? Ingin aku terbang tinggi, teruskan mencari. Rupa-rupa. Tak ada. aku terlupa. Kau terlupa? Wah, aku terlupa. Aku tak apa. Dia memang lupa habis melodi. Menutup mata. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey. Betul. Jawapan dia Teruk betul. lah saya. Kita bagi hero sikit. Okey, lirik yang kedua. Atta, go. Faham, never. Nervous kan? Dia boleh lupa semua. Kau nak cari geng Ya. Apa nak cari Okey, kan? okey. Aku tadi lupa sekarang. Difahamkan terfasal. Okey. Tak, go. Okey, untuk lirik kedua. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan-akan tidur, yang kusangkakan hanya mimpi, tidak terperi. Bekas juara. Bekas juara, betul. Anugerah juara lagu. Recent one. Tas, ya? Last year ke? Bukan. 2 tahun lepas kan? 2 tahun lepas. Kau pun tak tahu? Dia 2 tahun lepas. Start dengan? Nama dia Dia lelaki lah. Lelaki. Start dengan A. Lelaki? Start dengan A. Lelaki. Nama dia 2 patah perkataan. A? AF lah. Dah, dia bekas AF. Apa? Lelaki. Dia soundtrack kepada filem juga. Kau dah yang pandang aku contoh aku tengok. Aku tu nak bagi jawapan dah. Orang mana? Orang mana? Dia orang Sabah. Amir Jahari. Ya, betul. Tajuknya? Orang Sarawak lah. Oh, Sarawak ke? Ya. Oh, ya ke? Kau ni Sabah pula. Kau salah. Tajuk? H. H. Ha. Has. Hasrat? Ya, that's right. Dan tahu ke lagu ni? Macam mana dia punya melodi? Alamak, sekarang macam ingat-ingat, macam tak ingat. Tak ingat sekarang ni. Okay, sebabkan Dayan tak ingat, kita teruskan yang seterusnya. Okay. Last one lah. Okay, diri yang ketiga. Bagaimana harus ku jalani tanpa kamu? Salahku karena terbiasa ada kamu. Apakah aku bisa melawan takdir kita? Aku hanyalah manusia biasa. Diorang pun macam bukan naik seorang. Tapi ini pun antara finalis AJL lah yang famous juga. Memang every AJL dia antara orang yang diorang tunggu untuk membuat persembahan disebabkan dia punya set dan keunikan pakaian. Keunikan dia. Oh. Aina? Okey. Tajuk? Alamak. Ada empat patah perkataan. First? J. Okey. Hint dia. J. Jarak? No. Jurang? No. No. Jangan? Okey. Jangan mati. Jangan mati rasa ini, itu. Jangan mati rasa itu. Alamak. Yang ni tahu tak? Lagu ni tahu? Cuba you nyanyi sikit. Wah, baik.
Jadi saya tak tahu lagu ni sebenarnya. Kita suruh dia pula nyanyi. Betul. Macam mana? Jangan mati rasa itu. Menangis saya. Menangis saya nak Abdul dengar. Menangis saya nak Abdul dengar. Tapi Dia bukan tak tahu. saya ingat Macam mana dia? bagaimana harus ku jalani tanpa kamu. Bagaimana harus ku jalani tanpa kamu? Salahku. Bising. Okey, tak apa kita berbual. Boleh? Boleh, boleh. Lepas. Kita kasih lepas. Teruknya Dayan memang teruk dengan game. Kita nak dulu ke? Nak ingat lagu ni memang alamak. Tak apa. Janji semua betul. Jawapan itu semua betul. Betul. Kita main syarat tadi. Okey guys, kita dah habis untuk segmen yang pertama. Kita ke segmen yang kedua. Let's go. Showdown Bilik. Okey guys, sekarang ni kita di segmen yang kedua. Dia punya segmen nama dia Apa Kata Netizen. Okey. Apa kata netizen? Okey. So dalam box ni ada beberapa petikan daripada netizen dekat social media. So Dayan boleh pilih and bacakan dan komen apa yang diperkatakan oleh netizen. Pilih je Pilih je mana-mana. Mana-mana. Harap dan dapat yang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. One thing yang ramai tak tahu Dayan tu ada claustrophobic. Dia akan cemas bila di tempat yang ada terlalu ramai orang. Maybe atas dasar itu dia cepat-cepat bereda. Tapi kalau event tu catered, ada barricade kat tengah-tengah, dia okay je. And actually dia suka ketawa. One thing about netizen ni, sometimes diorang memberikan komen without diorang tahu the real story behind it kan. Sebab yelah, orang kalau komen ni kan diorang pakai komen ni kan. Tapi betul ke statement tu? Suka gelak tu yes. Mungkin nervous saya nak jawab. I'm not sure kalau sampai tu claustrophobic ke apa. Cuma bila ramai orang tu kita macam Yelah. orang Betul, kan betul. tu. So I cannot focus lah. Itu je. Rasa semua orang macam tu. Sebab sometimes kita penat bekerja, baru social battery kita pun dah drain apa semua kan. So macam Dan memang tak sabar nak balik lah selalunya. yelah. Tapi memandangkan dia tak sync dengan kerja Dayan. Kerja Dayan memang kena jumpa orang. Yelah. Betul. So kalau ada free time tu memang Dayan lebih banyak Berehat. berehat kat rumah lah. Sebab kerja Dayan memang Perlukan. orang every day. Walaupun mood tu tengah macam tu, tapi kena macam hello. Yelah. Kan? Kena jugalah kan. Itu yang kena pesan kat Dayan. Dia tu kena smile. So bila tak bekerja tu macam I am my own time. Yelah, tapi mad respect tu Dayan lah, sebab walaupun penat terpaksa untuk keluar jumpa orang, yelah, because itu kerja Betul. Dayan kan. Kerja Dayan. Bukan kerja macam office. Yelah. 9 to 5 masuk office. Betul. Lepas tu balik kan. Kita ni kadang-kadang kalau nak skip meeting kita boleh je lari. Boleh lari. Tapi tak boleh. Dayan tak boleh. Memang dah Stage tu yang kena nyanyi, kena nyanyi. kena nyanyi. Apa-apa mood sekali dan kena juga. nyanyi, kena entertain. Itu dah jadi tanggungjawab Dayan. Betul. Okey, siapa yang perlukan statement ni dengar baik-baik Ya. Okey. Next. Bukan nak cepat-cepat beredar tak. Tak baik Kerja. Ni main tulis je. Okey. Inilah masih nak bongkarkan benda tak betul. Tak. Once and for all. So ni kita ambil olah Okey. Kau semua panjang ni. Anda lupa Dayang Nurfaiza. Overall achievements Dayang much better dari empat tersebut. Dari empat tersebut. Tak reti baca. Much better dari empat tersebut. Dan saya bacakan. Anda lupa Dayan Nurfaiza. Overall achievement Dayan much better dari empat tersebut. Konsisten beliau lebih kurang sama macam Tok T. Konsert album sold out, anugerah dan sebagainya. Walaupun konsert beliau berskala kecil, cara dia jaga karier beliau terus relevan. Okay, so yang ini dia reply kan antara Dayang ada Orang lain. selebriti dan penyanyi. Yes. So itu adalah statement dia. So yang bawah ni dia kata Dayang ni konsisten, lebih kurang macam Tok T. So Alhamdulillah. konsert ke mesti sold out, anugerah pun dapat. Walaupun konsert beliau berskala kecil, tetapi cara Dayang jaga karier terus relevan. Okay, silakan. Alhamdulillah. Dayang sebenarnya berterima kasih dan bersyukur
bagi Dayang setiap orang ada kerja dia masing-masing. So Dayang bersyukur Dayang berada di sini hari ini dengan perjalanan seni Dayang sendiri. Dayang cuba untuk jadi diri Dayang lah. Tapi kan sebenarnya kalau korang perasan, Dayang jarang ada kontroversi. And memang sangat-sangat susah. Jangan cari kontroversi. Ada orang percaya kontroversi tu membantu. Betul. Tapi itu pilihan masing-masing. Dia bagi Dayang, kalau tak ada kontroversi, Tak perlu nak create dah kan. Sebab memang dah, kalau orang tu kalau memang ramai followers lah. Tak perlu nak create. Sometimes yelah, sebab selebriti pun perlukan Engagement. engagement ke apa kan. so sebab tu dia cakap dia terpulang kepada Individu individu masing-masing. Kalau dia rasa kontroversi tu membantu, Teruskanlah. teruskan. Pilihan masing-masing kan. You need to know how to handle. Ya, Je. betul. Kalau kena kecam, tak boleh nak salahkan orang lah. Sebab Betul. So diorang- it's gonna take the responsibility. Apa-apa action yang you buat. Itu betul. je. Setuju. Okey. Kayak sama je. Okey, dah betul. Yang orang tu cakap kan saing-saing macam Tok T. So dulu Dayang dengar lagu Tok T. Sekarang macam sama pentas lah. Sama level. Sama level. Taklah sama level. Dayang masih lagi in the process of learning. Tapi macam mana Dayang rasa benda tu? Dayang rasa berterima kasih kalau peminat ataupun yang komen tu nampak Dayang se-level itu. Bagi Dayang masih belajar. Banyak benda lagi yang Dayang perlu belajar. Banyak benda yang Dayang rasa Dayang perlu perbaiki diri sendiri as a singer dan juga sebagai seorang manusia. Setuju. Kita selagi boleh belajar, kita belajar lah. Kita belajar. Betul. Never stop learning. Ya. Je bagi Dayang. SF4 kita belajar menyanyi lah. Kita memang tak ada bakat. Jangan menyanyi. Jom. Jangan Nanti belajar menghabiskan duit nanti. lagi. Okay. Alamak. Unik lah sikit kan. Okay. Jujur. Artis Malaysia mana paling low-key lawa? Tapi underrated gila. Dayang Faizal. Yes. Okay. Kan senang. Macam tu je. Dia jujur. So Dayang pun jujur berterima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada tips untuk kekal nampak cantik, muda ke yang Dayang praktikkan sendiri bagi, yelah sebab benda-benda macam ni kan orang boleh follow juga kan. Betul. Dayang rasa kena just pandai jaga diri lah. Of course, makeup tu kena ada. Betul. Tapi along the way pun Dayang sebenarnya slowly kenal diri Dayang macam mana, apa yang sesuai dengan Dayang, makeup apa yang sesuai dengan Dayang. So benda-benda tu macam dah cakap, it's a process of learning untuk setiap orang. So mungkin for you berbeza, untuk Dayang berbeza, and for you also berbeza. So kita belajar lah, yang kita lama-lama akan explore dan faham diri sendiri. Saya rasa salah satu kenapa kekal cantik adalah sebab Dayang suka senyum. Betul tak? Ya ke? Sebab tadi ada statement dia suka senyum. Betul lah. Suka senyum awak muda lah tu. Suka senyum and gelak. Gelak. Yelah. Itu antara salah satu nak nampak kekal muda. Bukan saya kata saintifik Betul kan? Oh, kata. Oh, benda selalu gelak. Saya selalu gelak. Okey, kita nak pick up lagi. Okey, perlu filem tu lagi. Tambah sikit lah. Dayang ada macam berlari ke setiap pagi? Cuba. Taklah setiap pagi. Ada masa free lah. Bila ada masa free, ada masa tu memang tak ada, kita kena cari masa pula. Nak lari tu dan cubalah. Walaupun saya tak suka sebenarnya exercise, tapi I know I have to. Itu je. Pemakanan macam mana? Kau ni macam doktor. Macam doktor lah kau. Kau itu orang sama juga dari episode lepas. Pemakanan macam mana? Sebab dia nampak sustain. Sebab Dayang nampak sustain dari dulu sampai sekarang. So kadang ada orang jaga pemakanan, nak nampak dia kekal sihat, kekal awet muda macam tu. Macam soalan wajib jaga pemakanan lah apa semua ni. Just makan je. Just makan je dengan quantity yang you rasa your body can take it. Itu je. Kalau nak tahan sangat dia tak boleh. Dah satu. Ada favourite benda-benda yang suka. Tu, dah satu ada yang nak kena jawab pula. Tak ada kena-mena dengan kau pun. Apalah, kita Silap lidah lah nanti ni. share tips. Share Makan tips. je. Makan je. Makan je. Makan je. Kena macam mana? Aku kena stop. Okey. Apa? Next. Kita ambil apa yang atas saya. Okay. Alamak, panjangnya. Last one.
Saya dah jumpa banyak artis. Hana Delisha memang lawa. Saya shoot iklan dengan dia. Memang kena rapat now masa tu. Siap sikit lagi berlaga hidung dengan dia. Aduh, cantiknya lah. AQ, aku insecure. Macam seguni kentang ya. Tapi tetap paling-paling cantik. Sampai saya tenganga. Tengok, alamak. Tidur depan is Dayana Faiza. Pak Iza. Alamak, waduh, kulit dia macam bersinar. Orang Jawa tu rasanya. Waduh, Memang kulit. tu lah. Waduh. Waduh, kulit dia macam bersinar. Macam kereta yang baru lepas polish. Lepas tu. Dayan perlu bantuan ke? Yes. Okey, saya tolong. Kat mana tadi? Lepas tu. Okey. Polis. Lepas tu dia kecil sangat-sangat. Bahu ke bahu macam boleh genggam. Muka pula manis. Aura dia tu. Mana dia? Aduhai, saya sampai tak boleh alih pandangan. Sekian. Waduh. Terima kasih. Waduh. Okey. Dan yang first time orang compare, alamak, sekena tak memberi kerjasama hari ni. Tapi dan tak pernah dengar orang compare skin dengan apa? Aura. Hater. Polish. Gator. Oh, yes. Yeah, this is my first. But thank you so much. Selicin itu, wah. Jadi tu kita boleh nampak muka dia waktu pandang Dayang tu. Itulah. Berkilat. Tahu dia nak macam. But Glow lah kot rasa dia glow tu. Thank Dia you. bukannya just first time orang compare dengan. kereta punya polis. Mungkin dia rasa masa dia type dulu dia terlalu Excited. bukan excited, dia terlalu orang kata tu wow. Ke kereta tengah lalu. Mungkin juga. Polish Betul. Ya, dia nak bagi tahu dia juga mungkin dia baru lepas polis kereta. Ya, Dayang. Dan tak terfikir pula sampai. Okeylah. Tak Tapi apa. But walaupun- thank you anyway. Terima kasih. Pujian tu sebenarnya. Cakap glow and tadi aura. Yes. Tak semua tahu ada aura ni. So bila kalau orang jumpa rasa tu, adalah tu. Oh, sebab Dayang just cuba jadi diri sendiri seboleh yang mungkin bila berdepan dengan orang. Itu je. Betul, sebab sometimes kita tak rasa kita ada aura tapi orang yang dapat rasa kan. Betul. So Kalau diorang rasa tu, terima kasih lah. Okay. Kita dah habis dah ni. Kita dah habis dah, settle dah. Dayang tak boleh baca dah. Okay, kita nak main game. Game Last lagi? game. Okay. Yang tadi tu, translate lirik Malay ke English. Okay. So yang ni kita main 2 lagu je lah. Okay. Okay, 2 lagu Satu pun okey. Satu pun okay. Okay, kita main lagu yang pertama. Ini lirik ke English Okay. Lagu ni trending sekarang. Saya beritahu awal. Okay. Saya bacakan. Walking in my road shoes. Left, right. Follow the rhythm of the song. All eyes are only on me. Used to before. Kenapa kau puncak lost? Kau dah ada jawapan juga kat situ. Aku tak nak eye contact dia. Okay. Dia tak jawapan dengan aku. Apa je lagi sekali? Okay, lagu ni trending sekarang. Everywhere dekat social media, Saya bacakan lagi sekali. Walking in my road shoes. Left, right. Follow the rhythm of the song. All eyes are only on me. Used to before. Tak sedap di English kan. Dia tu lain betul. Tak masuk akal. Dah tahu kan? TikTok selalu guna lah. TikTok selalulah. Dia kumpulan daripada Indonesia. Yeah. Memang trending. Kalau Dayang buka tu mesti ada lah. Dan yang main Tu. TikTok. Main juga kan? Ada. Selalu lah. Kalau selalu akan dengar. And keluar punya. Lagu yang tengah trending sekarang, Trending. yang apa tadi? Walking in my road shoes. Jalan in Walking in my road shoes. Road shoes. Tapi ni translate tau. So Dayang kena ambil yang keyword dia. Oh, yang jalan-jalan dengan Apa tajuk dia? tak tahu. Tak tahu tajuk. Tajuk dia okay. Tajuk dia. Rollerblade. Rollerblade lah dia punya tajuk. Jalan-jalan. Yes. Jalan-jalan bersama sepatu rodaku. Betul. Sama kiri kanan. Oh. Tahu lagu tu? Tahu kan lagu tu? Tahu. Boleh nyanyikan sikit? Apa ni? Lain genre lah. Oh. Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Lepas tu kiri kanan ikuti
Irama lagu. Semua mata. Ada yang tahu dua tu sebab Ya tu. Oh, dengar lagu tu scroll. Bingit lah. betul lah bingit macam catchy. Okay, Yang jalan-jalan tu. jalan. Tapi bila dia translate jadi English macam apa? Benda ni. Apa Tapi yang belakang tu. Sama kan? Mereka naik orang kan? Okay. Nasib baik dah pernah dengar lagu ni. Okay, next. Yang ni English to Malay. Oh, English to Malay. So untuk lirik kedua yang ni Kau main yang ni je. Simple je. Kita main dua lagu je. yang bawah Bawah sekali. Okay. So yang ni okay. Dear lover, tell me there's all this just this One more lah. One more. Cut tu. Jangan masukkan. Nama aku je. Kita cut. 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 Okay. Okay. Dear lover, tell me there's all this just a delusional of a dream. Ada delusional kat sini pun. Ada delusion. Delusion. Kau cut lagi mak tu. Aku pernah lah main Okay lah. ni. Dan saya baca ya. Dear lover, Dear lover. tell me that all this just a delusion of a dream. Itulah dia. Maya mesti tahu sangat lagu ni. Dear lover, Tell me tell me. that all this Bagi tahu. Baru nyanyi. just a delusion of a dream. Baru nyanyi. Baru nyanyi. Segment first tadi. Tajuk dia ada 3 patah perkataan. 3. Dear lover, Dear lover, tell me tell me. that all this Tahu semua ini. just a delusion of a dream. Baru dayang ke? Delusional. Lagu Dayang, betul? Tajuk? Dia lover, duhai kekasih hati. Tajuk? Sekejap. Rindu syurga. Yes, betul. Tadi Dayang dah nyanyi tadi kan. Kita pernah kita sikit yang ni Okay, so 2 out of 2 Dayang dapat teka. Siti, no Google lagu yang translate ke English. Okay, kita dah habis ke blok yang kedua. Kita nak move on ke blok yang ketiga, iaitu mengenai anugerah juara lagu. Let's go. Showdown Bilik. Okay, so kita dah sampai ke hujung lah sebenarnya ke blok yang ketiga. So kita nak tanya pasal preparation untuk AJL ke-40, betul? Yes, 40. 40. Dayang. 40 dah. Tajuk lagu lemah yang masuk kan? Betul. Betul. Okey, tapi sebelum tu kan Dayang boleh katakan senior lah. Yang selalu masuk anugerah juara lagu kan. And yang kali pertama Dayang menang pada anugerah juara lagu ke-31. Lelaki Teragung. Betul. Kan. So macam tak ingat. Okey. Mungkin saya betul lah kot. Saya rasa itulah. Okay. Betul kot. So macam mana first experience Dayang menang anugerah juara lagu, sebab anugerah juara lagu ni merupakan impian kepada setiap penyanyi untuk menang anugerah juara lagu tu. Dayang macam mana ceritakan experience? Bagi Dayang sebenarnya kalau Dayang tutup mata pun Dayang boleh ingat the feeling. Macam masa tu dia rasa macam Alhamdulillah, dia bersyukur sangat-sangat sebab dia rasa masa tu Dayang dah tahu dah album bukannya my first album. So macam perasaan tu memang kalau nak digambarkan tu susah. Tapi Dayang tahu dia I feel good as a singer. Macam kita macam kena approve, accept macam tu. Verified. Yeah, verified. So Dayang bersyukur sangat-sangat. Kalau dia tutup mata pun Dayang sebenarnya boleh rasa lagi the stage. Macam mana Dayang nyanyi teruk masa bila dapat tahu tu kan, sebab kita tak boleh kontrol emosi. Perasaan tu Dayang bersyukur dan happy sangat-sangat. Dayang rasa macam apa yang Dayang usahakan dalam diri Dayang sebagai seorang penyanyi, kerjaya Dayang sebagai seorang penyanyi tu macam untuk diri Dayang, rasa macam Alhamdulillah. Ya, bersyukur sangat-sangat. Ada lebih kepada bersyukur. Bersyukurlah. Yalah. Macam Dayang sendiri a few times dah menang vokal terbaik kan. So apa sebab sometimes ada singer dia jaga rutin kan. Macam contohnya tak boleh minum air
sejuk ke. Sometimes berpuasa. Sometimes berpuasa tak boleh makan pedas. Kalau Dayang sendiri macam mana? Sebab kita pernah tanya kat artis-artis sebelum ni, ada yang tak boleh ada yang tak makan Dia langsung. tak makan langsung. Before Macam Black dia tak makan langsung. Hari tu buat konten yang dia tak makan langsung. Macam Dayang sendiri macam mana? Dia tak boleh tak makan langsung sebab kita perlu menyanyi pun energy. Okay. Ya, so benda tu kena makan. Tapi terpulang kepada Individu lah. individu, badan masing-masing. Macam Dayang pun tak boleh lah nak kata kena full sangat. Dia kena at least ada something for your energy. Itu je. Tapi setiap penyanyi cara dia berbeza. Macam Dayang tak adalah nak kata berpantang ke, nak kata tak makan pedas, memang Dayang tak makan pedas sangat. Okay. Nak kata tak makan nasi, makan. Macam dia cakap, just makan tapi ikut kuantiti. Berpada lah. Yes. Berpada lah. Tapi for me, dalam hidup ni kita just makan je. Makan je apa your favourite. Betul. Your favourite food? Asal Sarawak. Rasa Sarawak memang favourite lah. Itu the first thing yang keluar sebab itu je kalau my mum buat, kalau ada request, dia teringin nak makan. Senang. Yelah, senang kan? Sebab memang master kan daripada Sarawak, Laksa Sarawak. Asal Sarawak. Tapi kena request lah. Dia tak boleh buat selalu. Yelah. Okay, Dayang, preparation dan juga apa maksud lagu Lemah ni? Lemah ni bagi Dayang lagu yang tajuk dia memang lemah, tapi melodi dia sweet sebenarnya. Tapi lirik dia sebenarnya bila Dayang baca balik, bila Dayang dengar balik, cerita seseorang yang macam tak boleh move on sebenarnya. Sebab kalau tengok last line, itu yang sebenarnya membuat Dayang macam Dayang nak lagu ni. Dia macam, kamu tertinggal, kamu di sini. So maksudnya orang pergi, tapi Kita masih stay tempat yang sama. no. Orang tu pergi, tapi memori ataupun cinta ataupun apa-apa je masih. Stay. So kita macam nak move on, tapi kita tak move on. Tak boleh nak move on. Ya, lemah lah. Macam Saya tu. rasa saya lemah. Saya pernah ada rasa perasaan tu. Ya kan, bila orang tu pergi, bukan kita tak nak let go. Tapi sometimes nak tak nak, memory tu stays dengan kita. Betul kan? Tak kisahlah keluarga, kawan ataupun kekasih, suami isteri. Diorang pergi pun nak tak nak, secara terpaksa ataupun tidak, akan meninggalkan kesan kat kita dalam hidup kita. Dia dah menjadi part of your life. So lemah tu lebih for me, lebih kepada bila dia yang baca balik, dia tak move on sebenarnya. Dan yang pernah ada that Saya pernah ada story yang boleh relate tak dengan lagu tu? Saya create story yang Dayang boleh nyanyikan. Faham? Ya, kita macam kadang-kadang bila kita recording tu, kita bertanya dengan the composer, the lyricist, apa yang dia nak sampaikan. Sometimes dia punya interpretasi berbeza dengan Dayang. So kalau Dayang tak boleh, tak ada macam yang dekat nak relate, kita create lah the emosi, the cerita dalam kepala, kita create that moment. Okay, untuk malam Anugerah Juara Lagu tu sendiri kan, apa plan Dayang? Ada macam nak buat setup yang bombastik ke? Ada kejutan. Boleh cerita Kejutan ke? ke? Baju ke? Saya pun belum tengok lagi baju Dayang. Oh, belum tengok lagi. Belum. Okay, right. Tapi konsep tu dah ada, memang dah plan lah. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap juga. Okay. Kita off record. You kena tunggu. Okay. So memang tak boleh cerita langsung lah. Tak nak. Oh, tak. Tak nak. Okay. Fine. Tak Boleh apa. Saya akan tak tanya. nak, Boleh. Saya akan tanya. Lepas shoot ni kita akan tanya sendiri lah. Saya takkan bocor. Saya Pun takkan tak boleh bocor juga. rahsia. Tak nak. Tak nak juga. Dia tak trust saya. Okay. Kita tunggu malam je. Okay. Untuk nanti kan, untuk pentas akhir tu, kan ada Aisyah Retno, orang-orang muda-muda lah. Betul. Macam mana Dayang macam aku boleh beat. Dayang tak pernah terfikir untuk macam Dayang kena beat yang ni, Dayang kena Dayang rasa Dayang kena make sure persembahan Dayang pada malam itu khas untuk malam tu, and akan macam Dayang cakap, dan kita create memori, menjadi memori indah untuk Dayang dengan peminat Dayang.
So in the future kalau Dayang tengok balik macam macam tu, bukan untuk Dayang masuk sebab nak beat siapa-siapa. So maksudnya Dayang nak memeriahkan ataupun Meraihkan. meraihkan muzik tu sendiri. Setuju. So Dayang tak ada rasa macam tercabar ke? Tak adalah. Taklah, bagi Dayang di atas pentas AJL tu sendiri satu peluang, satu rezeki untuk Dayang menghiburkan peminat Dayang. Untuk sama-sama Dayang dan Dayang ingat malam tu dan create memories bersama. Itu je. Kalau peserta yang Dayang kata kuat, dia bukan pesaing tau. Yang Dayang rasa Saya rasa semua kuat. Semua kuat. Setiap tahun ada kelebihan dan kisah masing-masing, and the reason why diorang dipilih untuk menjadi one of the finalists. So bagi Dayang setiap lagu tu ada keistimewaan dia tersendiri dan kekuatan tersendiri. Faham. Okey, itu since Dayang tak nak cerita banyak pasal anugerah juara lagu, pasal lagu Dayang Lemah tu sendiri, tak apa, kita tunggu nanti pada Ogos, betul? Anugerah juara lagu. Betul. Okey Dayang, boleh bagi tahu dekat peminat-peminat di luar sana, anugerah juara lagu bila, dan jangan lupa untuk support Dayang, silakan. Di mana? Yang tu. Sini, okey. Jangan lupa saksikan anugerah juara lagu 40 15 Ogos dan stream di Tonton. DJ. Ni semua nak tengah live lagi. Apa yang kau dah cakap? Macam okey. Macam nak keluar. Tak ada. Hari tu jumpa Dayang dekat Glamary. Yang waktu Semi-final. semi. Oh ya ke? Dah tegur takut. Oh ya ke? Hari ni buat forecast sama-sama be. Taklah, next time just datang tegur. Kau tak baca ke social media Dayang Nofiza ni humble? Saya tak jumpa. Tapi nanti kita akan jumpa lagi dekat anugerah juara lagu tu. Ya, next time saya kita jumpa kat sini. Saya akan ingat. InsyaAllah dah ingat. Takut nanti awak yang mana? Taklah. Kemungkinan akan berlaku. Okey. Tapi ingatkan. Okay. Kita kena ambil gambar lepas ni. Yes, betul. Okey. Ni macam tu. Okey Dayang, terima kasih kerana datang ke set show Dalam Bilik. Terima kasih Dan kami ingin mengucapkan, orang kata tu, good luck and all the best lah dekat anugerah juara lagu. InsyaAllah. Terima kasih. 40. Doakan ya. Saya akan doakan. Saya akan sentiasa doakan. Awak pun Saya support. kita akan support terima Dayang pada kasih. malam tu. Kita support. Okey. Boleh. Okey Dayang, ada kata-kata terakhir untuk peminat? Dayang just ingin sentiasa mengucapkan terima kasih kepada peminat Dayang yang selama ini sentiasa memberi sokongan kepada Dayang untuk kerjaya Dayang, dan Dayang harap sokongan itu berterusan untuk kerjaya Dayang. InsyaAllah Dayang akan cuba sentiasa bagi yang terbaik untuk peminat Dayang. Okey, so teruskan support Dayang Nur Faiza, okey? Dan yang paling penting sekali, anugerah juara lagu 40 pada 15 Ogos ni, okey? Alright guys, itu saja. Jangan lupa lagi sekali aku nak ingatkan kepada korang, jangan lupa untuk saksikan anugerah juara lagu 40 pada 15 Ogos dan siaran langsung stream di Tonton. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe YouTube Obbulan Official. Dan Dayang, terima kasih lagi sekali. Terima kasih. Kita jumpa di next episode. InsyaAllah. Bye. Bye-bye.